Assalamualaikum dan bertemu kembali di channel Lala TV. So hari ini saya nak kongsi kepada anda semua berkaitan dengan jaket yang saya baru beli untuk kegunaan saya naik motor, iaitu jaket daripada IZ2. Okey. Baik, kita mulakan dengan kenapa saya pilih jaket ni. Okey. Yang pertamanya, jaket ni saya pilih disebabkan dia tidak terlalu keras macam jaket yang satu lagi. So dia nak nampak macam sweater tapi tak macam sweater. Macam tu. So kain ni sedap pakai dan kain ni juga waterproof. Okey. Kemudian dia ada hoodie. Okey, jaket ni ada hoodie. Yang mana hoodie ni juga boleh kita tanggalkan. Okey, dia ada zip dekat sini. Okey. Saya tunjuk kat sini. Ada zip. Kita boleh buka. Dan di dalam ni, okey, ada padding. So, dia ada padding di bahagian belakang ni. Padding di bahagian bahu. Padding bahagian siku dan padding di bahagian depan. Cuma padding di bahagian depan ni dia bukannya betul-betul keras lah, dia lembut sikit. Okay, so saya cuba pakai jaket ni. Okay, alright. So ini keadaan jaket saya pakai ni. Okay, ada zip. Kita tarik je dekat sini. Okay, full. Kemudian dia ada tempat klik kat sini. Tutup. Okay. Ini keadaan bila saya pakai jaket ni. Okay. Kemudian saya test banyak jaket sebenarnya masa sebelum saya nak beli ni. So bagi saya jaket ni sedap pakai. Okay. Disebabkan satu, yang pertamanya ni bahagian tangan ni. Bahagian tangan ni kalau anda boleh nampak, okey, bahagian tangan ni kita boleh lipat macam ni masuk. So dia tak gelebeh dekat sini. Okey. Kemudian kita boleh adjust, okey. Boleh adjust dekat sini. Masuk satu ataupun masuk dua. Okey. So macam saya selalu pakai satu. So nampak kemas dekat sini. Okey. Alright. Ini pun sama. Okay, saya masukkan sini. Okay, alright. Ini bahagian tangan. Kemudian kita boleh adjust lagi dekat sini, bahagian lengan untuk nak ketatkan. Okay, kalau nak biasakan saja, ada satu saja. Okay, itu. Kemudian jaket ni dia ada ni poket di bahagian pin. Okay, poket ni pun waterproof, zip dia. Boleh isi IC pun boleh kat sini. Okey. Boleh isi kad ATM untuk nak isi minyak senang kan. Okey. Dia simpan di sini. Kemudian dia ada lagi poket sini. Okey. Sini pun ada poket. Okey, kita klik button. Okey. Kemudian ada lagi zip dari bahagian sini, tepi. Okay. Dari sini lagi. Dua. Okay. Kemudian dia ada lubang angin. Pada lubang angin ni kita boleh buka dekat atas ni. Ada mesh. Ini juga waterproof bahagian zip ni. So kalau kita buka, angin masuk. Kalau waktu time hujan, kita boleh tutup sini. Sama juga dekat sini. Saya buka zip dia. Okay. Kemudian ada lagi lubang angin di bahagian ketiak sini. Ada zip. Boleh zipkan. Sini pun boleh zipkan. Kemudian dia ada di bahagian belakang. Okey, bahagian belakang ni ada zip. Yang mana zip ni kita boleh, okey. Saya tunjuk dulu. Okey. Dia ada bahagian zip dekat sini. Okey. Ini keadaan bila saya pakai dengan hoodie ni. Okey. Hoodie boleh cabut. Okey. Cuma kalau anda buat apa ni? Kalau kita
lepaskan macam ni saja naik motor, tali ni akan terbang lah kan. Okay. Ada setengah jaket yang hoodie ni dia boleh clip. Okay. Kalau macam ni dia tak boleh clip. So bagi saya ini satu kekurangan lah kalau kita pakai hoodie ni. Kalau macam setengah brand tu kita boleh lipat. Okay. Lipat, clip kat situ supaya dia tak terbang. Okay. Kemudian dia ada zip juga tepi ni. Kalau tengok sini, zip ni untuk letakkan bahagian tepi. Okay. So nak ketatkan, dia tarik dari sini. Dia fit. Okay. Fit bila bawa. Tapi kalau kita nak selesa, okay, nak bawa muka atas motor, just kita buka je tepi ni. Okay. Dia boleh ketatkan macam ni. Okay. Untuk jaket ni, bila saya pakai, kalau buka lubang angin dengan kelajuan 130 tu, memang dia dah tarik ke belakang sebab angin masuk dekat ruang-ruang dalam ni. Walaupun ada zip di bahagian belakang untuk keluarkan angin, tapi dia memang kembung lah baju tu, macam tertarik ke belakang kan. Tapi kalau kita tutup semua zip, okay, okay, kita nak speed 13, 14 ke 15 pun tak ada masalah. Okay. Ada peranan juga dia punya lubang-lubang angin ni. Saya pernah pakai jaket yang waterproof, yang jaket ada baju hujan di dalam. Memang panas. Kalau cuaca dekat Malaysia ni, saya rasa setiap kali pergi ride balik memang baju saya dalam tu berpeluh. Untuk jaket ni saya pakai, okay, memang lembut, selesa. Saya buka saja lubang-lubang angin ni waktu tengah ride, memang sejuk. Okay, bila berhenti pun baju dalam tak basah, walaupun dia waterproof. Okay, so waterproof, buka saja zip ni sambil ketiak belakang, bawa memang selesa. Okay, kalau nak laju, tutup. Untuk padding di bahagian lengan ni, okay, ni kalau nampak kat sini, padding dia memang kejap elok. Tak ada lah kita pakai longgar-longgar kan. Okay, dia memang tak elok dekat siku. Okay, dekat bahagian bahu kita ada padding lagi bahagian bahu. Padding bahagian depan. Okay, padding bahagian depan ni, Exacto ni, kita boleh ubah, kita boleh buka kat sini untuk kita pakai yang lebih ketat. Atau sorry, kita boleh beli yang lain, pakai yang lebih keras lah. Okay, ini dia span saja. Dia bukan betul-betul macam padding yang ada dekat siku ni. Okay, yang ini dia just span macam biasa saja. Tapi boleh lah pakai kan. Kalau kita nak beli yang lain pun ada je jual. Okay, boleh tukar dekat situ. Dan kelebihan yang ada dekat jaket ni lagi, okay, dia punya tulisan ni, ini ni ada reflect waktu malam. Okay, ada pantulan cahaya. Sama juga dengan bahagian belakang ni. Okay, bahagian belakang tu pun juga lining tu akan pantul pada waktu malam. Okay, so overall bagi saya lah, jaket ni puas hati lah. Saya memang puas hati dengan jaket ni. Sebab sebelum ni saya pakai jaket yang keras sikit tu, okay, yang ada mesh tapi dia pula double layer dalam tu, panas lah. Okay, so saya pilih ni. Mula-mula saya tak berani nak beli yang macam ni, yang waterproof, sebab bagi saya panas. Sebab saya dah pakai yang waterproof, panas. Tapi bila saya cuba jaket ni, masa dekat kedai, dia kata cuba try tengok jaket yang macam ni. Dia kata lebih selesa, lebih lembut. Okay, so bila saya try, buka saja ni, terus rasa sejuk. Maksud dia haba tu tak terpangkap. So lubang-lubang tadi tu main peranan yang penting lah untuk setiap jaket ni. So bila saya try setengah jaket, dia sangkut dekat sini, dekat bahu ni, dekat bahagian tiak ni. So far ini okey. Tangan saya pun sampai. So saya dah test banyak juga jaket. Okey, ini pada pilihan saya lah. Dengan harga pun bagi saya harga yang berbaloi. Dalam harga saya beli ni dekat Pertama Kompleks KL. Okey, dekat Pertama Kompleks dengan harga 400 macam tu. Okey, Exacto. So Exacto ni saya rasa anda mesti tahu kan, dekat Pertama Kompleks ada kedai yang jual Exacto ni. Okey, so nanti boleh pergi cari dekat sana. Ada color hitam pun ada.
hijau pun ada, biru pun ada. Okey, so nanti boleh tengok dekat sana. Dan itulah serba sedikit perkongsian saya dengan baju ataupun jaket. Inilah serba sedikit perkongsian saya kepada anda semua yang mungkin sedang mencari jaket untuk ride. Ini pilihan saya, IZ2. Okey, mudah-mudahan boleh bagi panduan kepada anda semua untuk mencari jaket waktu nak ride. Yang pastinya kita pakai ni untuk tujuan keselamatan. Kita berusaha, yang lainnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.